apa khabar semua? Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat review pasal motor Kawasaki Ninja aku ni. Tapi sebelum tu aku nak pergi cuci motor aku dulu nanti kita sambung lepas aku dah siap cuci motor Okey, selesai. Jadi sebelum aku buat review ni, thumbs up dulu untuk aku punya video ni jangan lupa like dengan subscribe Okey, sekarang ni aku nak pergi jumpa saudara aku. Sekarang ni aku berhenti dekat Taman Metropolitan Batu. Member-member aku dah tunggu sana. Itu dia member aku. Member dengan cousin aku. Okey. Ayo. Ada race ke? Ada race ke? Bos kita. Malu apa bosku? Okay, sekarang aku nak buat review pasal motor ni. Dia punya, mula-mula dia punya kelebihan Kelebihan motor ni, dia punya, aku suka lah. Yang aku suka, dia punya eco mode kat tepi ni. Tu dia. Eco mode dia tu, kalau minyak korang kurang kan, korang boleh maintainkan throttle, korang boleh saving minyak Korang kena maintainkan throttle, baru dia keluar eco mode kat tepi ni. Kelebihan kedua pula, motor ni dia ada slipper clutch. Kalau korang tengah buat laju tu kan, tiba-tiba korang nak kena drop gear kan, dia punya engine tak meraung, dia smooth dia turun. Kelebihan nombor 3 ni, aku suka posisi duduk dia. Posisi duduk dia, dia tak sporty sangat. Sekejap, bagi contoh duduk macam ni. Kira posisi duduk dia nampak tak ada membongkok sangat tau. Kalau motor-motor lain macam CBR 250, duduk dia sporty sikit lah, kena tunduk. Kira bongkok sikit lah badan korang. Kalau ni sport touring, kira selesa lah kalau korang pergi travel jauh-jauh, tak ada lengur pinggang. Lepas tu, motor ni, yang aku tahu, aku tengok kat internet dia kata dia punya horsepower dia 39, paling tinggi antara 250 tu yang aku suka Minyak pun boleh tahan aku isi dalam RM25. Minyak dia minyak hijau, RON apa? RON 97, RM25. Kira boleh saving sebab dia ada eco mode kan. Kira kalau buat laju confirm semua motor kalau buat laju habis minyak, betul tak? Dia makan minyak kuat. Cuma motor yang tak makan minyak motor bateri. Motor bateri Okey, sekarang kita nak cerita kelemahan pula motor ni Ni paling aku tak suka nak cerita kelemahan motor ni. Kelemahan motor ni, yang pertama yang aku tak suka kelemahan motor ni ialah tayar dia. Tak boleh nak buat bincang tayar dia memang tak boleh buat cornering memang out. Lagi-lagi kalau hujan, tayar ni memang out dah. Biasa tayar kilang kan. Tayar kilang mana-mana motor pun kan, tayar kilang mesti out ni. Hooray. Okey, yang kelemahan kedua pula, kalau siapa-siapa yang suka top speed, top speed ni korang kena pakai damper sebab aku pernah bawa 160 km per hour per jam dia punya handling tu memang goyang gila memang goyang tu bawa 160, belum naik 200 lagi tu. Kira kalau nak top speed kan, make sure pakai damper dulu. Tapi sekarang ni 250 Ninja baru ni, aku dah cari semua kedai, damper dia memang tak ada lagi. So siapa yang angkat motor ni kena tunggu dia punya aksesori dia. Harap bersabar. Harap bersabar. Okey, yang ketiga pula yang aku tak suka pasal kelemahan motor ni tapi aku rasa kelemahan ni ada juga kat motor-motor lain motor-motor. Sorry guys, tadi bateri habis pula. Kalau korang bawa motor time panas kan, korang bawa time panas tu memang, kalau apa-apa pakai seluar pendek tu memang melecur kaki. Dia punya haba dia lain macam. Aku rasa kelemahannya adalah dekat motor-motor lain, motor-motor besar, sisi besar. Kelemahan yang keempat lah, dia punya kapasiti minyak dia. Kalau bandingkan Ninja lama, dia kapasiti minyak dia lebih sikit je lah. Lebih macam 2 atau 3 liter macam tu lah. Yang ni dia kecil sikit, tapi kelebihan dia motor boleh jadi ringan lagi. Cuma minyak je lah dia kurangkan. Sekarang ni aku nak masuk bab maintenance
maintenance dia. First service aku dekat Kawasaki Center, aku tukar minyak hitam dengan oil filter. Minyak hitam dengan oil filter tu harga dia dalam 170 ke 180 tu. Aku tak ingat lah, sebab dah lama kat lah aku servis ni. Servis kedua pun aku tak buat lagi. Satu lagi special pasal motor ni, kelebihan keberapa tadi aku tak ingat lah, keempat ke kelima aku tak ingat. Dia punya monoshock ni boleh adjust, boleh preload. Betul tak? Adjust preload. Bak kata ni saudara aku ni nak sebut sangat bahasa buku dia, adjuster preload lah benda. Yang korang tahu ni, ni boleh adjust je. Boleh keraskan, boleh lembutkan. Tu je. Tak payah nak pening-pening nak fikir preload adjuster benda semua. Dia ada bagi tools dia tau, dekat bawah seat dia. Ni dalam dia punya tools ni kan, dia ada benda ni. Benda ni korang boleh adjust dia punya monoshock kat bawah ni. Dia macam ni lah kalau korang nak adjust. Letak je ni, then korang tarik macam tu je lah. Boleh adjust lah kiranya, kalau korang nak keraskan ke, nak lembutkan ke. Sekarang ni aku nak masuk bab exhaust. Sebab ada brother ni, dia komen kat YouTube aku. Dia kata dia nak angkat sebiji motor ni. Jadi dia suruh aku review sekali exhaust ni lah. Dia exhaust ni sebenarnya aku dapat free je daripada kedai. Bukan aku beli pun, aku tinggal plug and play. Tapi sebelum tu dia punya link pipe dia ni kan, ni aku hantar kedai buat lah. Kos dia dalam RM80 tu kan aku buat. Sebab link pipe yang bagi sekali dengan exhaust ni kan, dia tak ngam, dia longgar. Jadi kena buat balik lah link pipe ni. Lepas tu kos exhaust ni kalau silap aku, kalau beli online dalam 200 lebih, 300 lebih tu. Tapi tu kalau yang ciplak punya kan. Kalau yang original mahal sikit lah. Original mau 2000 semua ada lah, 1000, 2000 ke atas lah semua tu. Okey, lagi satu, exhaust aku ni bukan full system Aku buat tabung saja. Kalau tengok dulu bunyi dia. Ni bukan bunyi tak rem lagi, ni bunyi biasa bawah ni standard, bukan full system. Ni kalau bunyi rem pula. Asal dia, biasanya lah, kebiasaannya exhaust SC Project ni orang pasang dekat 600cc ke atas lah. Ni kira tak ramai jugalah orang pakai exhaust ni kat 250. Kira special case mau cuba. Malu apa bosku? Malu apa bosku? Okey, sekarang ni aksesori yang aku pasang je lah. Yang aku pasang side mirror dengan lampu signal dan brake kat belakang ni. Kita cerita dulu pasal side mirror dulu. Side mirror ni aku beli, aku ingat panjang tau. Rupanya dia pendek macam ni je. Jadi apa lagi, dah terbeli kan, kita pasang je lah. Cubalah, tapi boleh tahan lah. Dia kalau korang mencelah kan, dia tak macam mengganggu tau, macam standard punya side mirror. Macam mana ni? Macam ni? Lepas tu aku nak cerita pula pasal lampu brake belakang ni. Korang perasan aku dah buang echo belakang ni tau. Sekejap, buka sekejap lampu sekejap. Ni lampu brake belakang yang aku beli dekat Lazada. Dalam 150 tu kat aku beli. Dia sekali dengan signal. Tengok, ada sebelah kanan dengan sebelah kiri. Double signal je tak ada lagi. Itu aku tak buat lagi. Kelemahan ni bila korang bawa pagi kan, orang susah nak nampak signal ni. Di waktu malam ni nampak jelas. Pagi susah sikit nampak, memang nampak. Tapi susah sikit lah kalau pagi. Lepas tu aku buang echo ni. Kelemahan sikit lah kalau korang buang echo ni. Semua motor ada kelemahan ni macam ni. Buang echo je, orang belakang mesti basah. Ni mangsa dia. Ni mangsa dia. Kalau buang echo belakang ni, mudguard belakang, mudguard lah orang panggil. Mudguard. Mudguard belakang ni kalau buang, kira kalau buat waktu hujan, waktu jalan basah kan, kira memang kotor lah seat atas ni. Ni pun aku baru cuci pun ada sikit-sikit kotor. Tu je lah setakat ni aku review pasal motor aku. Kalau ada kurang atau lebih, korang komen kat bawah. Kalau ada apa-apa soalan, komen kat bawah, tanya aku soalan. Tu je lah yang aku nak review pasal motor Kawasaki Ninja yang baru ni. Okey, macam itulah video aku review hari ni. Nanti kalau ada apa-apa lagi, aku akan masuk kat video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, bye.